Siasatan kes bunuh dan kerat seorang wanita di Taman Indah Permai masih diteruskan dengan dua lagi bahagian anggota badan mangsa belum ditemui setakat ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata pihaknya percaya kemungkinan bahagian badan yang masih hilang itu dibawa oleh anjing atau binatang liar atau bercampur dengan timbunan sampah sehingga menyukarkan usaha pencarian. Jelasnya usaha mengesan dua lagi bahagian badan si mati masih diteruskan namun sehingga kini pihaknya belum menemui petunjuk baru. Menurut beliau, siasatan kini berada di peringkat akhir sebelum kertas siasatan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arah lanjut. Beberapa tangkapan telah dibuat termasuk oleh keluarga suspek utama bagi membantu siasatan dan tempoh reman suspek masih berjalan. Dalam kejadian pada 12 Februari lalu, seorang wanita berusia 44 tahun ditemui maut dengan anggota badannya dikerat dan dibuang di kawasan pembuangan sampah. Seorang lelaki berusia 71 tahun yang dipercayai tunamangsa ditahan sebagai suspek utama, manakala tiga lagi individu yang juga anak kepada suspek turut ditahan bagi membantu siasatan. Setakat ini, dua anggota badan mangsa iaitu kaki kiri dan tangan kanan masih belum ditemui.